sebelah. Beritahu sebelah. Kena lagi bos. Ini rumah Azrul kena cek. Okey, ini rumah orang rajin. Sebab apa? Orang malas tak akan mampu nak beli rumah macam ni, kecuali kalau by inheritance, maksudnya probably the parents inherit pada dia this type of houses. Okay. Now, 387,000 is very familiar figures. Betul? Apa ni? MDRT figures. Okay. Now, siapa rasa figures ni besar? Siapa rasa sangat besar? Siapa rasa alamak kacang putih lah? Siapa rasa kacang putih? Siapa rasa besar? Siapa rasa sangat besar? Boleh? Ke direct dia tu? 70 boleh. Kita boleh juga. Okay, now sebenarnya bukan FYP yang besar tuan-tuan, bukan FYP yang besar, impian kita yang kecil, usaha kita yang tak cukup. Okay? Jadi tuan-tuan kena pilih. Kenapa Encik Azrul tadi dan tim Prudential suruh jadi MDRT? Tuan-tuan sedar atau tidak? Kalau tuan-tuan achieve MDRT by December, you achieve everything along the way. Itu sangat betul. Itu sebab orang nak MDRT. Satu lagi, MDRT ni antara orang kata ramai tak di Malaysia dia jadi MDRT. Berapa persen agak? Daripada keseluruhan agensi insurans takaful di Malaysia, berapa persen? Katalah 2%. Mungkin maksimum 5%. Setengah 5%. Maksudnya dia orang ni expert, betul sangat betul? Bila dia expert, maksudnya kalau you jadi doktor, you nak jadi specialist ke nak jadi doktor biasa? Sama juga when it comes to insurance takaful, people nak nampak you jadi specialist, you kena jadi apa? MDRT. So beritahu sebelah, MDRT is a minimum requirement, not maximum. MDRT itu minimum benchmark, bukan maximum. Sebab kalau you rasa minimum MDRT itu is maximum benchmark, maka dia berada dekat mana? Jauh. Beritahu sebelah, jauh Sinun. Jauh kat Sinun tu, susah nak capai, betul? Tapi kalau you rasa MDRT itu is my minimum benchmark, maka insya-Allah dengan izin Allah anda akan dapat capai setiap tahun. Contoh macam ini teacher ini sampai, teacher ini pun sampai kan? Okay. So teacher ini capai MDRT berapa kali? Tahun lepas lah. Tahun lepas is tahun ke-24 consecutively. Faham siapa? Berapa tahun consecutively? 4 tahun. Tetapi mungkin orang kata, alah bolehlah kes besar. To be frank, let me tell you this, dia bukan ada kes besar. Dia MDRT by cases. Cases dia, average FYP per case dia hanyalah lebih kurang 4,000, betul? 4,000 satu case. Cuma bezanya dia pandai close yearly. Okay? Sebab ada MDRT yang kita panggil yang close 100,000, 200,000. Itu pun sebagai leader. Mana leader kat sini? Angkat tangan. Leader mana leader? Angkat tangan. UM dan AM. Leader nak tak ada 1-2 ejen dalam agensi kita yang close 100,000, 200,000, 300,000? Nak tak? Nak. Kita nak ejen macam tu kan? Because for us, it doesn't matter whether it's a black or white cat, so long catches the mouse. Dan kita nak juga dalam agensi kita ada sets of agent yang kes ni tak besar tetapi activity ratio dia tinggi, close 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 jadi MDRT. Kita nak tak macam tu? Kita pun nak juga. Dua-dua pun kita nak. Kita memang tamak. Faham sama? Okay. Jadi tuan-puan kena pilih lah. Tak jadi agent yang kaya atau nak jadi agent asnaf. Dalam ni, bukan dalam ni, dalam ni semua ejen kaya. Yang tak datang tu ejen asnaf. Okey, tanya kau sebelah, kau asnaf ke kaya? Kita semua nak jadi ejen yang
client. Sebab this business is very challenging. Alang-alang nak buat betul-betul. Nak buat betul-betul. Jangan jadi mediocre. Okay, faham sahabat? Okay. Baik. Boleh Min? Buat. Okay. Okay. Now, how many hours, how many days left untuk capai MDRT? Mulai hari ini sampai 31st December. Okay, so closing MDRT 31st December, but of course you can ada closing yang lebih awal. Ada beberapa hari lagi. Saya tanya, saya jawab lebih senang, betul? Ada beberapa hari? 231 hari. Okay, untuk 31st ke 31st December. Keluarkan kalkulator semua. Okay. Katakanlah setiap hari you buat takaful. Saya cuba nak jadi husnuzona. Okay, 231 days ni setiap hari you buat takaful. Dan you spend setiap hari 4 jam. Berapa jam tuan-tuan? 4 jam. Jadi berapa jam semua? 924. Okay, 924 jam kan? Okay, satu hari ada berapa jam? 24. Okay, bahagi 9 to 4 bahagi dengan 24. Dapat berapa? 28 hari. Bagi tahu sebelah 38 hari saja, bos. You don't have 7 months, you don't have 6 months, you only have 38 days untuk capai MDRT. Okay. Pusing belah kanan, tengok kawan sebelah, beritahu dia, kau tidak bersuara. Pusing belah kiri, beritahu sebelah, kau pun sama. Kau pun sama. Kenapa tuan-puan? Kalau saya tanya tuan-puan semua, okay, having said tomato, healthy food tak? Is tomato healthy food? Tapi ramai tak suka makan, betul? Okay. You probably don't like tomato, but you like ketchup, betul? Ketchup. Kan? Tapi bila jadi ketchup, dia suka. In the form of tomato fresh tu, tak berapa suka makan, kan? I don't like making phone call, but I like what? Buat phone call, buat diri tak suka, tapi suka apa? Duit suka tak? Trip suka tak? Free trip? Suka? Commission bonus suka? Suka? Financial freedom suka? Tapi tak suka buat phone call. Boleh ke macam tu tuan? Tak boleh lah. It doesn't work that way. You cannot cheat success. Kita sebelah, you cannot cheat success. You kena embrace proses tu. Sebab apa? Kalau you suka sales, you suka closing, you kena suka juga buat phone call. You kena suka meeting people. You kena suka buat FBS. You kena suka buat direct approach. I have one consultant jauh di Alostar. Due to size dia, you know, size XXL, size badan. Jadi dia tak suka jumpa orang. Dan bila dia masukkan profil foto dia dalam FB ataupun Instagram, badan dia kecil, comel. Jadi dia tak suka jumpa orang, maka apa dia buat? Dia kata saya hanya boleh buat FBS ataupun online marketing. Okay? Dan dia buat. Awak ni semua tak nak buat. Dan berhasil sebab itu cara dia. Macam mana hasil dia? Of course kes dia tak besar. 300-400 mengharap, tetapi setiap bulan mengharap. he never fail to submit 15 to 20 Mengharap duduk di cases. office. Never fail. Last year Harap he achieved duduk 200 di apps. office orang WhatsApp. Saya nak. Orang lain puluhan 100 apps, dia puluhan apa? 200 apps. Faham? Okay, itu maksudnya kita punya kemahuan dengan proses itu kena selari. Okay. In fact tadi bila saya suruh cakap, bila saya suruh buat clap. Okay, clap is name, name is clap. Apa jadi? Clap is name, name is clap. Apa jadi dalam mind you? Benda apa jadi? Susah kan? Nak compute. Jadi kalau usaha tak selari dengan kita punya kehendak ataupun goal kita,
akan jadi problem. Okay, bismillah. Okay, that's why tuan-puan, sila bangun dengan gembira sekali lagi tuan-puan. Okay. Dan pilih seorang partner